Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati saudara Rafizi, saudara Nik Nazmi, semua tim yang ada pada malam ni, penonton yang berada di sini ramai yang menunggu dari awal hingga akhir. Yang di live tadi 6.5. Oh, 6.5. Ramai mengikuti kita secara live pada malam ni. Alhamdulillah. Kita akan umumkan calon-calon seperti mana yang Wabi Rafizi dah bagi tahu tadi. Kita akan bertanding di 15 DUN di Melaka, insya-Allah. Dan kita juga sudah selesai menyaring dan memilih 15 orang calon yang insya-Allah terbaik. Tidaklah kita boleh jumpa mana-mana manusia yang sempurna, tapi insya-Allah kita cari yang terbaik dalam kalangan yang terbaik. Dan apa yang saya akan buat pada malam ni, saya akan umumkan seorang demi seorang. Saya akan bacakan kawasan, saya akan bacakan biodata dulu, kemudian baru saya umumkan nama. Selepas saya umumkan nama, calon yang saya umumkan nama itu boleh naik dari belah kiri, naik. Mereka akan tunjukkan petang tadi YB Raf dan YB Nik dah berlangsung sesi calon dengan peguam kita. Mereka dah tanda tangan bond aku janji. Yang mana aku janji ni komitmen mereka kepada parti lah. So bond itu mereka akan serahkan kepada YB Rafizi dan YB Nik Nazmi pada malam ni. Baik, tanpa membuang masa saya bacakan calon yang pertama. Bagi kawasan N01 Kuala Linggi. Berusia 47 tahun. Beliau merupakan lulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan geomatik dari Universiti Teknologi Malaysia dan master dalam bidang pengurusan perniagaan UNITA. Beliau kini bertugas sebagai seorang juru ukur tanah profesional di firma juru ukur Prestige Sendirian Berhad, iaitu firma yang beliau asaskan sendiri sejak tahun 2013. Pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang ukur tanah ini memberi peluang kepada beliau untuk bertemu pelbagai lapisan masyarakat dan memahami cabaran harian yang dihadapi mereka seperti isu-isu pemilikan tanah, kepayahan sara hidup dan cabaran perniagaan dan lain-lain. Atas realiti itu, beliau memilih bersama sebagai wadah untuk menyantuni dan menyelesaikan isu-isu harian yang dihadapi rakyat ini. Saya menjemput Datuk Rus Syahriman bin Jenal untuk N01 Kuala Linggi. Okey, kena buka tu, tunjuk kat orang ramai tu and then boleh serahkan. Lulusan Diploma Eksekutif Pengajian Syariah daripada Universiti Malaya. Beliau pernah menuntut selama 3 tahun di Ma'had Abu Nur Damsyik, Syria sebelum perang meletus pada tahun 2013. Akibat pergolakan itu, beliau dan ramai lagi pelajar Malaysia tidak berjaya menamatkan pengajian di sana. Sebagai ahli jawatan kuasa Persatuan Pelajar Malaysia Syria, beliau terbabit dalam urusan membantu membawa pulang rakan-rakan mahasiswa Malaysia. Saya menjemput saudara Muhammad Aman Akil bin Abdul Talib N06 Rembia. Kena tunjuk tu. Okey. Baik. Terima kasih kepada saudara Aman. Belum watikah lagi. Bukan watikah lagi, belum lagi. Baik. Calon nombor 3, N07 Gadik. Berusia 49 tahun, beliau adalah pemegang higher diploma dalam bidang pengajian komputer dari Systematic College yang hari ini lebih dikenali sebagai Segi University dan College. Beliau memiliki pengalaman lebih 27 tahun dalam bidang ICT, termasuk pengalaman bekerja dengan syarikat-syarikat terkemuka seperti Binariang, Maxis, Western Digital, Astro Radio, Green Packet, Berhad, Hypermedia Solution, dan kini beliau bertugas sebagai Managing Director di sebuah syarikat ICT yang beliau asaskan sendiri. Lahir dari perkongsian hidup seorang ayah berbangsa India dan ibu berbangsa Cina, beliau membesar dalam sebuah keluarga yang biasa. Justru beliau sangat memahami
keperluan untuk membina sebuah negara yang prihatin dan mengangkat taraf hidup semua rakyat. Saya menjemput saudara Lavin anak lelaki Bala Prabakaran N07 Gadik. Okey. Terima kasih kepada saudara Lavin. N08 Macap Jaya. Berusia 32 tahun, muda lagi. Beliau merupakan lulusan ijazah undang-undang daripada University of London. Beliau pernah bertugas sebagai pegawai tugas-tugas khas PTTK kepada Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam mantan Nik Nazmi Nik Ahmad sebelum meletakkan jawatan pada Mei 2025 dan menjadi sebahagian antara yang terawal menyertai bersama. Sebagai seorang ahli politik muda, beliau telah melalui pengalaman politik yang luas. Beliau pernah menjadi calon pilihan raya pada usia 27 tahun, mewakili parti lama beliau bagi kawasan Rim, Jasin pada tahun 2021. Saya menjemput saudara Prasan Kumar Brakasam, Macap Jaya. Aduh, kena senyum. Macam mana nak senyum? 2 juta kalau salah langkah. Baik. Okey. Okey. Seterusnya, N11 Sungai Udang. Ini penting. Ini saya pun takut juga ni. Beliau merupakan seorang bekas pegawai kanan polis diraja Malaysia berpangkat Assistant Superintendent ASP yang bertugas sebagai pegawai penyiasat kanan di bahagian siasatan jenayah kontingen Selangor sebelum menamatkan perkhidmatan pada tahun 2006. Beliau kemudiannya meneruskan kerjayanya sebagai penasihat keselamatan perniagaan hiliran di Shell Malaysia Trading sebelum bertugas sebagai penasihat keselamatan korporat bagi Shell daripada Universiti Malaya, memperolehi master dalam bidang pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerja dari Universiti Teknologi Malaysia dan sedang meneruskan pengajian Doktor Falsafah dalam bidang International and Strategic Studies di Universiti Malaya. Saya menjemput saudara Muhammad Rizwan bin Abdul Rahman N11 Sungai Udang. Berusia 37 tahun, beliau merupakan seorang peguam syar'i berpengalaman dan sedang bertugas di firma Tetuan Atikah Azman and Associates. Beliau menerima ijazah sarjana muda syariah dan undang-undang daripada Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor serta diploma lepasan ijazah syariah dan amalan daripada Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Selain menumpukan tugas sebagai peguam syar'i, Rashid juga beliau juga merupakan seorang aktivis politik senior. Dia ada nama sini, saya kena spontan tukar. Beliau merupakan seorang aktivis politik senior yang banyak membantu kerja-kerja parti secara belakang tabir, khususnya di Parlimen Tangga Batu. Semasa di dalam parti lama beliau, beliau pernah dipilih sebagai pengurusi tetap Pemuda Keadilan bagi sesi 2018 hingga 2025 sebelum menyertai bersama pada awal penubuhan bersama. Saya menjemput saudara Abdul Rashid Abu Bakar, Paya Rumput N13. Kantoi awal lah. Okey. 2 juta. Baik, terima kasih kepada saudara Rashid. Berusia 40 tahun. Merupakan mantan pegawai penyelidik kanan kepada sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab menyediakan kajian dan kertas-kertas polisi yang berkaitan dengan bidang teknologi. Sebelum bertugas di sektor awam, beliau telah memiliki pengalaman lebih 13 tahun di sektor swasta dalam bidang kejuruteraan geoteknikal, termasuk bertugas di syarikat-syarikat terkemuka yang berpusat di Singapura dan Hong Kong seperti WSP Arab Singapore dan Bernaim Hong Kong Limited. Kepakaran utama beliau ialah kerja-kerja kejuruteraan bawah tanah
dan terowong. Beliau memiliki ijazah dalam bidang kejuruteraan sivil daripada National University of Singapore dan master dalam bidang Geotechnical Engineering juga daripada National University of Singapore. Saya menjemput calon untuk N14 Kelebang, saudara Yang Ji Yu. Baik, seterusnya yang ke-8 daripada 15 ya. Aduh, berusia 40 tahun. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda undang-undang daripada Universiti Malaya. Beliau kini bertugas sebagai peguam di firma guaman yang beliau asaskan sendiri sejak 2014 di Batu Berendam, Melaka. Semasa menuntut di Universiti Malaya, beliau merupakan pemimpin mahasiswa yang aktif dalam gerakan University Malaya Association of New Youth atau lebih dikenali sebagai UMANY. UMANY merupakan sebuah gerakan mahasiswa yang aktif memperjuangkan isu-isu demokrasi, kebebasan akademik dan kebajikan mahasiswa. Yang ini Webinik kena ingat ni. Pada tahun 2009, semasa masih menuntut di tahun 3 UM, beliau pernah bertindak sebagai wakil kepada seorang pemimpin mahasiswa Persatuan Mahasiswa Islam yang dituduh atas kesalahan menjemput ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seri Setia waktu itu, YB Nik Nazmi, untuk hadir dan menyampaikan ceramah dalam kampus. Kes tersebut telah dibicarakan dalam prosiding tata tertib AUKU dan calon kita inilah yang mewakili pelajar yang dituduh dan menang. Itu paling penting. Maka dengan itu saya menjemput saudara Goh Han Kun, N15 Pengkalan Batu. Hafizuddin Abi Rera. Pas lah. Hafizuddin kan yang kena tu. Okay. I didn't know that. She became a lawyer before. Baik, terima kasih. Calon ke-9. Beliau merupakan seorang peguam yang berusia 49 tahun dan memperolehi pendidikan ijazah sarjana muda undang-undang daripada University of London. Beliau memiliki firma guaman sendiri yang telah beroperasi sejak 2019. Selain bertugas sebagai peguam korporat dan litigator, beliau juga pernah berkhidmat dalam bidang berkepentingan awam seperti menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Pembangunan Pertanian Negeri Melaka dan penasihat undang-undang kepada Exco Pertanian Usahawan Koperasi Kerajaan Melaka. Pengalaman lebih 10 tahun dalam bidang korporat dan berkepentingan awam ini membantu beliau untuk mengenal pasti sektor-sektor utama dalam pentadbiran awam yang memerlukan anjakan urus tadbir dan tata kelola. Saya menjemput saudara Muhammad Muhaimin Lau bin Abdullah, N16 Air Keruh. Baik, masih. N17 Bukit Katil. Berusia 46 tahun. Beliau merupakan lulusan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik dari Universiti Teknologi Petronas. Beliau menyambung pengajian ke peringkat master dalam bidang kejuruteraan sistem elektrik dan komputer di Universiti Monash Campus Clayton, Australia dan memperolehi PhD dalam bidang robotik dari Universiti Yokohama, Jepun. Beliau bertugas sebagai tutor dan pensyarah di Universiti Teknologi Melaka sejak tahun 2003 sehingga tahun 2025. Semasa bertugas di UTM, beliau pernah berperanan sebagai Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti dan Risiko dan Timbalan Pengarah di Pusat Pengajaran dan Pembelajaran UTM. Beliau juga terlibat sebagai pembangun polisi National Robotics Roadmap NRR 2021 hingga 2030. Baik.
Terima kasih Dr. Aliza. Calon ke-11 N19 ke sidang. Berusia 35 tahun mendapat pendidikan awal di Melaka High School dan memperolehi ijazah sarjana muda perubatan daripada Universiti Malaysia Sabah. Beliau pernah bertugas sebagai pegawai perubatan di Hospital Tampin bermula 2018 hingga 2022 sebelum membuka klinik beliau sendiri di Batu Berendam. Atas inisiatif beliau sendiri, beliau telah menggerakkan rawatan paliatif terus pintu ke pintu bagi menyantuni masyarakat sekitar yang memerlukan bantuan beliau. Seperti kebanyakan anak muda yang lain, beliau merupakan salah satu daripada mereka yang telah merasa letih dan lelah dengan suasana politik semasa. Justru beliau telah memilih untuk terlibat dan menggerakkan sendiri perubahan yang beliau inginkan bersama parti, bersama Malaysia. Justru saya menjemput N19 ke sidang Dr. Brian Kek Kit Kun. Dipersilakan. Aramaiti ya. Mentang-mentang belajar di UMS. Aramaiti. Okey. Baik. Calon ke-12 N20 Kota Laksamana. Minat mendalam dalam bidang robotik telah mendorong beliau untuk mengasaskan sebuah akademi robotik iaitu RoboForce Academy pada tahun 2019. Melalui akademi ini, beliau berharap dapat menyokong pembangunan pendidikan STEM dalam kalangan pelajar. Beliau berusia 35 tahun, merupakan lulusan diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik dari Multimedia University. Beliau juga merupakan pengasas kepada Association of Young Innovators and Technologies, iaitu sebuah NGO yang mahu memupuk minat para pelajar dalam bidang STEM robotik. Melalui NGO ini, beliau telah banyak menganjurkan latihan, seminar dan bengkel percuma untuk disertai pelajar dan orang awam. Beliau percaya minat beliau ini selari dan boleh membantu memperkukuh 12 agenda Parti Bersama Malaysia. Oleh itu saya menjemput saudara Ethan Lim Zihau, N20 Kota Laksamana. Baik. Ada 3 orang lagi. Boleh ingat ya muka-muka ni ya. Nanti kita akan promo lagi di website. Baik. Mereka dah bersedia insya-Allah. Boleh kenali mereka lebih dalam lepas ni. Seterusnya calon ke-13. N23 Teluk Emas. Berusia 38 tahun, beliau memperolehi diploma pentadbiran awam dan ijazah sarjana muda sains pentadbiran daripada Universiti Teknologi Mara. Beliau merupakan pengurus pemasaran dan jualan di satu syarikat terkemuka yang menguruskan jaringan hotel iaitu Oyo Rooms Hospitality Sendirian Berhad. Beliau juga berpengalaman dalam bidang F&B dan pernah berkhidmat dengan sebuah syarikat F&B Singapura iaitu Breadtalk Private Limited sebagai facilities specialist. Sebagai seorang bapa kepada 2 orang cahaya mata kelainan upaya, Hazwan percaya agenda pendidikan awal universal yang digariskan. Allah. Beliau percaya agenda pendidikan awal universal yang digariskan dalam 12 agenda bersama adalah sesuatu yang amat rakyat perlukan. Justru beliau menawarkan diri untuk terlibat secara langsung dalam menggerakkan agenda ini. Seperti yang dah tersebut tadi, saya menjemput Muhammad Hazwan bin Mustafa, N23, Teluk Emas. Oh, ada sini. Baik, terima kasih saudara Hazwan. N24, Bemban. Berusia 40 tahun, beliau memperolehi, ini tak boleh salah sebut nama ni, memang tak boleh salah sebut. Berusia 40 tahun, beliau memperolehi ijazah sarjana muda kedoktoran umum daripada Universitas
Sriwijaya Indonesia. Beliau telah memiliki 4 buah klinik perubatan sendiri yang beroperasi sejak 2017 di Merlimau dan Muar. Okey. Tenang. Walaupun fokus utama beliau adalah karier sebagai seorang doktor perubatan, namun sebenarnya beliau tidak asing daripada dunia politik. Beliau merupakan abang kepada YB Akmal Saleh, Adun Merlimau, merangkap Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Namun beliau memilih jalur politik yang berbeza dan lebih segar. Dr. Solihin, beliau juga telah lama aktif di peringkat kerja akar umbi semasa di dalam Parti Amanah sebelum memilih untuk menyertai bersama. Saya menjemput Dr. Muhammad Solihin bin Saleh, N24, Beban. Belum, ada satu je. Silakan. Lain macam salam tadi tu. Mesti jadi news punya ni. Apa dia? Baik, masih doktor. Doktor, pas tu kat belakang. Dia nak balik terus lawan ni. Baik, yang terakhir. Ya Allah, letih. N26 Serkam. Berusia 53 tahun, beliau memperolehi diploma dan ijazah sarjana muda Sains Komputer daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM. Beliau kemudiannya menyambung pengajian di peringkat master juga di UTM dalam bidang teknologi maklumat dalam pembuatan. Beliau pernah berkhidmat selama 18 tahun dalam sektor awam sebelum memilih untuk bersara awal pada tahun 2018. Jawatan terakhir beliau dalam perkhidmatan awam ialah Ketua Pegawai Teknologi Maklumat di Universiti Malaysia Kelantan dan kini beliau bertugas sebagai penyelia di sebuah syarikat agensi pekerjaan. Beliau juga berpengalaman terlibat dalam jawatan kuasa penggerak untuk merancang penubuhan Universiti Malaysia Kelantan pada tahun 2006. Justru daripada pengalaman ini, beliau faham mengenai anjakan yang diperlukan khususnya dalam bidang sektor pendidikan tinggi. Saya menjemput saudara Muhammad Syafi'i bin Mat Yasan, N26, Serkam. Baik, demikianlah calon-calon yang telah kita perkenalkan, 15 orang. Semua calon-calon ini akan melalui proses yang biasa, akan dimuat naik dalam laman web kita. Mereka akan membuat pengisytiharan harta dan semua ini boleh disemak yang akan kita update dalam masa terdekat dalam web kita. Itu saja, terima kasih. Pastikan anda menyokong, ingat kawasan-kawasan ini dan berikan sokongan kepada calon kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya serahkan semula kepada saudara Amir.